Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya ahad ya samad, ya man lam yattakhidh sahibatan wala walada, ya man lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, unsurni wa a'inuni. Ya Arhamar Rahimin. Dengan hana ulun tuan tinggai kata kehormatan kepada seluruh anak bangsa, sama ada yang di dalam Nanggarawa atau yang di luar Nanggarawa. Yang mentang giat dan gigih bak gejak bela kebenaran untuk terwujudnya cita-cita bangsa, cita-cita Islam di atas permukaan bumanya, terutama masyarakat Islam yang di luar Nanggarawa, yang di Timur Tengah. Kemudian senambung di bahaba-bahaba yang kala. Bertanya ulung me perjuangan. Tak lagi ada begah mandum musibuna ilmi. Man ya keladi siapa saja yang ingin menghendaki masalah dunia, alaihi bil ilmi, benar ilmi. Siapa saja yang ingin menghendaki masalah akhirat, alaihi bil ilmi, benar ilmi. Juga barang siapa yang ingin kedua-duanya, yang benar ilmi, maka lebih dua tuhun kita yang ulung Islam dan abah tentang peradaban Islam sabi kandas, sabi jalur yang ada berah. Tapi namun demikian baik tapi piuh tetap tapi bang, karena hal syaratkan dumasi yang syaratkan bagi setiap umat Islam bernama perjuangan untuk kemakmuran dan kejayaan. Masalah masih menang yang masalah yang lain, hanya dituntut dia Allah Ta'ala menang, tapi yang tuntut perjuangan. Boleh jadi bahkan dia kedalu kerana hanya sebab menang, hai dah penuhi sebab menang, kerana Allah Ta'ala nak khianat kepada hambanya. Dia buat aturan, dia buat sebab, dia buat rukun, kerana hak dah penuhi nyamban. Kerana buat perjuangan lagi yang ada pegang tingkau tinggi, lagi orang pegang Jumaat. Dah penuhi lagi dah yang hak penuhi lagi tak banjir. Yang kerja di acara lu sembahyang lahu lah tinggi. Yang sembahyang Jumaat sembahyang di lahu. Kerana hak dah prediksi masyarakat. Boleh jadi hak dipenuhi syarat rukun dan sebab dalam melaksanakan Jumaat. Maka di acara itu sembahyang di lahu Jumaat, sembahyang di lahu. Nyom nanti boleh jadi kerana hak dah penuhi syarat rukun sebab piunan, maka lun memangnya wahana
Dapat yang li dun pegah. Rencana singa dun tu pegah banyak. So yang boleh ya mejak benong. Dan hanya kita bayum di. Biar tajak dengan teknologi barat, dengan ilmiah barat. Biar tajak dengan senjata analiwat ya. Dan hai tali dawayan. Hebat dari kau. Maka beliau terpotong kempas tajak dengan Islam. Teman lawan ji lahir batin. Lahir batin jalan. Oh lawan. Iblis hawa nafsu dilawan tengok tu. Kerana tajak bak betul dengan yang betul yang benar. Dengan yang betul tajak bak betul dengan yang betul. Baru mungkin yang betul yang sempurna. Yang tajak bak betul dengan yang salah, yang susah mungkin yang betul. Yang benar lagi orang kencok dan goile yang baru tepat agama yang salah. Jadi cara coknya juga dengan sistem agama. Dengan agama. Oh, dia akan berhasil tak tuju dengan agama. Benar. Jadi awal pun cara cok dengan agama. Cara matu dia masih pun dengan agamanya memang. Baru yang susah karena orang dah mengerti. Nampak. Dah kullu syai'in tariq. Titip sesuatu nak jalan. Wa tariqu fil jannah al-ilmu. Adapun jalan ke syurga nak ke ilmu. Hanya masalah. Jadi bagi segenap kita tanya yang tun dalam perjuangan sama ada perjuangan jak perang ataupun arti yang bagi tentera Allah. Kita yang lebih kami perjuangan tercipta roh bagi tentera Allah yang mudah dan untuk masih. Jadi bagi urusan wajib taat. Wajib taat. Malahan mejamun wasit di ini tu. Baik yang pertama baik tinggal sembahyang. Sembahyang baik tinggal. Kemudian apabila akan sembahyang aja bersempurna. Bersahih sembahyang dan berketimong sembahyang oleh Allah. Cara bagdanya hamba bersahih sembahyang dan berketimong oleh Allah. Nyanyi tayang padaku kiban cara bersahih sembahyang. Kiban cara berketimong sembahyang. Tayang padaku. Sembahyangnya merangkap sembahyang sunat dengan sembahyang wajib. Daripada sembahyang sunat lagi sembahyang fajar. Tinggal sekali demi perjuangan. Lagi sembahyang malam. Kerana tun bantuan bagi orang yang main perjuangan dengan sembahyang yang pertama sembahyang malam. Yang buka asbab menang sembahyang fajar. Sembahyang duha yang turun. Karena dalam perjuangannya dia boleh makanan. Yang adat makanan dalam halnya sembahyang duha. So yang kalian sembahyang duha nah saja makanan. Sembahyang duha. Sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat fajar. Sembahyang sunat tahajud. Tambahan. Sembahyang sunat hajat. Kena letak hajat kemenang. Kemudian sekali-sekali sembahyang tasbih. Yang mana yang masuk baik tinggal sembahyang. Yang pertama sembahyang wajib. Yang kedua baik kreat ketika perjuangan. Yang baik kreat. Jauh kreat akan hipoh lagi. Baik kreat. Belum yang mengenai dengan jaket. Baik kreatnya baik kreat pendapat. Baik kreat harta. Baik kreat tenaga. Baik kreat lidah. Yang pegah yang betul. Termasuk baik kreat bila salim dia nampak. Yang baik kreat. Termasuk bismillah. Orang yang paling kreat
dalam sekalian perbuatan hanya ketimkan bismillah. Jaga jak, jaga pebut, jaga jaga dua. Yang baik kriat tu kenan baik kriat. Nyamban. Yang kelihatan baik tinggal gemamai, berdoa. Berdoa kerana bahajat dah doa dalam perjuangan. Gemamai ke kemudian. Yang berdoa gemelaki ya Allah. Dengan doa-doa mustajabahnya hanawati dah berani. Dengan ayat mama ayat kursi di malam ni nyau lihat tu lihat belaga lihat tu lihat belaga 201 kali 201 kali 170 ke 170 ke 50 ke yang maksimal yang 50 ke 50 ke tiap malam dengan dakun Fatihah berpelusaga dakun nyambat kulhu dakun 50 ke demam dia tak perlu balam 5 buah hotel sembayangnya yang mangat mama oleh insya dan oleh sebuah tak perlu dia oleh sebuah apa oleh insya apa Ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin pusaga nya oleh sebuah yang ged laqad ja'akum juga pusaga oleh sebuah dekat yang ged yang ban mutasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah yang ban yang tertuga dekat dalam sebuah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah mangat bertambah-tambah kemajuan oleh Allah nyamulan dengan hana lupa syarat-syarat baca mamai benar sembahyang yang bayan tak yang mepah yang maksud baik tinggal ada mamai. Bak ujung mamai yang belakang yang berdoa. Yang ban sampai dia berdoa ya Aziz ya Hakim ya Aziz ya Hakim ya Hakim ya Hayyu ya Qayyum ya Allah. Yang ban ya Allah ya Aliyu ya Azim ya Allah ya Aliyu ya Azim ya Aziz ya Hakim ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahimin ya Dzal Jalali wal Ikram yang datang. Yang tak melaki ya. Tiba-tiba dah melaki ada sembilan ajat dah melaki. Amban. Miau udip lun bermenang perjuangan. Miau mati lun dah bersyahid lun. Ya Allah yang paling melaki. Miau mati dah bersyahid, miau udip bermenang. Ya amban dah melaki. Yang maksud baik tinggal mengamai. Baik tinggal sembahyang. Baik kriat. Baik tinggal mengamai dengan doa. Kemudian yang keempat, baik menginayah makhluk. Dalam hal ini ajak perjuangannya, makhluknya baik sagai menginayah. Baik lalai, dia mempok. Padahal musuh harap lalu, kan mempok merusak, dia bercakap rusak. Tapi baik lalai. Baik menginayah makhluk. Kata tak libat kaya nak perlu haji. Baik menginaya. Nah hak udip ke gila nang ronya. Nyamban. Jadi yang ada sembahyang kena kutu Allah. Nak berkat umur dan sembahyang, nak berkat rezeki orang sembahyang. Anak kuat Islam urunnya. Nyamban. Buat kebajikan yang lain. Nak terima oleh Allah anak sembahyang. Gecok jiwa yang saleh baulunya. Anak kepui doa ulangit. Di malaikat nyamnya anak sembahyang. Yang kejut lah perjuangannya. Sembahyang baik tinggal. Nyamban.
Jadi ayat kursi, Fatihah, kulhu, laqad yakum, baik dengar-dengar. Hanya dalam hal yang selawat. Selawat baik je takkan. Tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Nampak semangat teruk hajat bantu. Jangan je payang di lemberah, yang penting dia buat. Kemudian macam dalam sih perang. Ada perang geram itu. Yang suatu dia wajib aridhi. Jamban. Benar gemunajat, gemahajat. Apa benar? Baik dengan sembahyang hajat. Saya nak turun sembahyang hajat. 12 rakaat meluk-luk itu. Jamban. Sembahyang hajat 12 rakaat. Baik 24 ni. Dengan cara kapten Tay Haji Yahudi bermenang, mati bersyahid. Dan yang sembahyang hajat 12 rakaat Yohan Hamis. Sembahyang hajat 12 rakaat. Yang kedua, berniaga angkat bai'at. Sebenarnya bai'at lagi berboh atau 5 boh. Yang pertama, bai'at tertemung dalam jamaah perjuangan. Tertemung dalam jamaah. Dalam golongannya, lagi mesti jamaah cakap je. Nanti jamun tertemung dalam ma'in, mesti dalam jamaah. Yang mesti adalah coba dekennya najid. Tertemung dalam jamaah tentera nanti. Tertemung dalam jamaah, beda ke tentera. Tertemung dalam jamaah. Yang benar angkat bai'at. Bai'at juga. Belum tertemung dalam jamaahnya, yang tertemung dalam tarikat. Jadi yang angkat bai'at orang yang sambung bai'at. Yang pemimpin. Gambar. Yang angkat bai'atnya pemimpin perjuangan atau wakilah. Yang sambung-sambung bai'at hingga truk bak Nabi. Bak bai'atul ridwan. Miatuk kedih bai'atnya. Jadi untuk berdoa di Nabi ke bai'atul ridwannya kena orang kena musilsilah. Minta punya mentang-mentang dia Aceh. Minta. Yang banakal bai'at. Bai'at kamu tentu acara angkat je. Yang ban yang akal bai'at yang di Aceh mesti baklum kan. Kamu tentu dan kalau akal bai'at di Arab Saudi. Anak Saban kita gitu. Tanya akal bai'at dengan lafaz yang kamu tentu. Kemudian mungkin di jaro kerana mereka mungkin di makludan. Sambung-sambung jaro. Ya ban. Bertepeng dengan kulit. Kemudian baik hidang di atas tempat yang melapik. Jadi bermenghidang tanah. Tinai sempurna. Bermenghidang tanah. Yang benar. Baik nasi lauk bagi. Bermenghidang tanah. Yang jaro gemat-gemat aja berah. Jildun bijildin bertepai kulit. Hingga tu bak imam bai'at. Imam bai'atnya sambung dalam kedai waktu. Yang sambung-sambung hingga tu bak bai'atul ridwan. Yang bai'atul ridwan Nabi nak menua aja mon. Kena tengok kada sambung-sambung mati roh lah kedai waktu. Menanti ilmiah perjuangannya hanjit hanam sambung dengan Nabi Cik. Nyoba pilihan ada tulis hadis ayat, mampu ada tulis yang ulum karat. Kitab 8 hadis ayat. Kita jawab hadis ayat.
Setelah di ayatnya tak yakin dulu, hanya yakin. Mampu yang dia yakin. Yang tak ilmu. Yang benar. Benar bayat. Dari bayatnya benar putga. Timangga yang gitu. Nampak pun datang dalam jamaah bayat. Kedua, datang dalam tarikat. Harus karena dalam perjuangannya boleh kepada mustajabah doa. Dalam tarikat bayat lo. Yang kelihatan ada mulam tentera, benar gaji ke tentera lo. Tenteranya pilih dalam jamaah. Bayat lo menjadi ke tentera. Orang yang keput untuk dalam sebuah perang. Bayat lo. Alhamdulillah. Berga bayat. Yang kelima bayat dua kedua. Yang lebih baik raditu billahi rabba. Yang tiap tubuh dah bayat dua tu. Yang ban. Jadi lima ga. Yang berga kaget kajrah. Yang sambung-sambung. Sebenarnya bak tabiat bak gurih yang jeta istihdar. Gurih yang sambung ilmu. Ingat tu buat Nabi ilmu perjuangan. Berjeta istihdar gurih. Yang benar gurih. Gurih aja nak muti ke jalan perang. Berjeta ingat gurih yang dia susah. Yang gurihnya yang diminta. Abang. Bayatnya sumpah setia dengan perang, dengan cara-cara kabdente dengan pada uai jatuh, bergigidang tenang, dengan hana lapi serta bermutindih jarau atau bertepeh kulit. Imam yang tidur bangat. Imam bertepeh tuut, amban. Tuut bertepeh yang lain. Bayat kalian bak muka imam ni. Kalian mendu. Pil mata ini yang untuk kenan. Kalian baru kunduk. Yang main dah bayat. Yang berjaman hana kekun. Dia tunggu imam lesai kekun ke lawa. Kemudian yang lebih kuala menjak kenal dia. Kemudian kejak dalam sebuah perjuangan. Salah siro di antara jamaah sembahyang sunat dalam 2 rakaat. Bagi Nabi. 2 rakaat. Gemlaki berkebutuhan bantuan di bak paut Allah. Yang dah doa bak sujud yang akhir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata. Wa na'udzubika min sukhtika wan nar. Ya hayyu ya qayyum. Bika nastaghisu. Amban. Nyampun beri ijazah leguraya. Bayat bagi izin leguraya dengan berjabat tangan. Yang maksud ilmu jihadnya sebenarnya itu bagian daripada ilmu tarikat yang payah tak berjabat tangan dengan murid. Hanya jarak jauh je, nya beratok je. Yang kerja talur dia tu. Dari berjabat tangan. Hamban ke izin tu amal ilmiahnya. Yang sekalian perjuangan madum selesai. Hamban. Orang yang benar niat. Niat saja dalam jihad, dalam tinggi agama Allah. Ngalun bi menantu ke ulung mukmin. Tak tolong-mulung kenan. Hamban. Serta bertawakal ke Allah. Biarlah tawakal. Serah diri kepada Allah. Kaulu serah. Jiwa ragalun, hartalun. Kepada Adron ya Allah. Baklun pemayang agama Adron. Takkan bismillah tawakal Tuhan Allah. Biar takkan bismillahirrahmanirrahim. Nanti tak timbang. Bismillahi tawakal Tuhan Allah. Takkan dalam surah. Tak ada perang. Nanti bismillahi tawakal Tuhan Allah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Jadi mimba aja.
Nyamban Baba ya Aziz ya Hakim ya Aziz ya Hakim ya Aziz ya Aziz ya Hakim ya Aziz ya Hakim. Kenang musuh. Menurut kau dah timbak kenang ji. Dia kenang terlalu sekurang-kurang ji takut musuh. Kadang-kadang miana dia diplu tu kadang-kadang terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar ni betul. Sebab yang ilmu yang penting. Kemudian harga daya mesti kamu menang. Mereka takluk dia Raja Jamun. Dia Aceh takluk Nanggo Pulan, takluk Nanggo Pulin. Dia Turki takluk Nanggo Pulan, takluk Nanggo Pulin. Yang sekana soalan yang takluk Nanggo. Nyambannya takluk tabu Nanggo. Masalah tentera berjiti mentu yang itu mentu di tentera. Nyamban tentera berjiti mentu dengan sedia. Yang itu mentu di tentera, tak perlu. Itu menang. Rakyat berjiti peti. Dia kun kulhu malam bulan ni kun mendu. Yang semayang tak sebaik semayang mendu. Yang berdoa mendu. Yang lagi yang. Yang mudah ada tak perlu. Orang salah-salah bergetim doa. Di kampung. Ayah raja para pemimpin. Bergetim berjauh-jauh. Dan mungkin ayah kau berjauh. Amban sehingga baik kesedat awal nafsu. Awal nafsu nak lihat macam. Nak nafsu amarah. Nafsu lawamah. Yang get nafsu mutmainah. Yang menang ni. Menang. Kemudian jadi eno kementang abah ni bak ulun yang nampu muda yang lom. Tak berit berdihet sebenarnya. Berit berdihet ilmiah perjuangan. Karena ilmiah perjuangannya mutlak. Kan yang perang. Karena udipnya perjuangan berlay. Ya menan. Berlay aja. Nyokan alun Dewan Penasihat yang menyangkut dengan doa untuk Palestina yang kita berdoa yang kadang insyaAllah kadang lun mungkin akan boleh limong belum put mungkin yang nak halangan tepu kerana lu kurang-kurang sehat dan berangkat umaruku. Dan dia minta penutuh manyang nibak Tarekat Syaziliyah atau Hizbul Bahri. Hizbul Bahri maknanya. Namban Hizbul Bahri yang penting tak dalam perjuangan. Jadi asalnya Maruku lihat setet. Namban lihat setet Maruku. InsyaAllah punya Tuhan lebih izin. Mungkin bulan-bulan put. Bulan limau belum berangkat Maruku. Nyamban. Dengan padu mendoakan. Menan ini. Penyodam doa dengan berkat Abi Hasan Sazili. Sebab orang perjuangan di Palestina menang. Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, irhamil muslimin. Ya Allah, unsuril mujahidin. Ya Allah, unsuril mujahidin fi Palestin. Ya Allah,
Wansuril mujahidina fil asyin. Ya Allah, ya Allah. Wansuril mujahidina fi kulli makan. Bijahin Nabi kal Mustafa, ya Allah. Wa Rasulikal Murtada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Rabbuna ala nuril alamin. Muhammadinil Mustafa Sayyidil Mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu bijahin Nabi irhamna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.